Okey, Assalamualaikum. Petang. Hari ni kita ada sebuah Mavic Gen 3. Nak buat major repair. Water pump, oil cooler, naik gearbox. Tu lah. Lepas tu suruh cek-cek sekali leaking, harga suspension semua. Dia yang minta kita untuk tukar oil cooler sebab mileage dia yang sekarang 235,808. Patutnya maintenance untuk oil cooler dengan water pump. Untuk water pump sekurang-kurangnya 3 kali, oil cooler 2 kali. Sebab untuk oil cooler 80 atau ke 100. Untuk water pump sekurang-kurangnya 60 atau ke 80, macam gitulah. Kita boleh tengok kondisi water pump dengan oil cooler dia sekarang. Tak teruk, tak karat sebab owner sebelum ni jaga coolant. So walaupun jaga coolant pun kadang-kadang dia boleh leaking walaupun kita jaga coolant. Sebab bocor dia biasa dia dekat area nipple. Untuk water pump dia biasa akan keluar kat area nipple ni, dalam tu. Biasa dia akan bocor. Untuk oil cooler kita tak boleh nak cakap dia punya keadaan dia tu semua kat dalam, kita tak nampak. So pentingnya kena jaga coolant, penukaran, maintenance dia. Sebab oil cooler ni setiap 80 atau 100. Sebab bahagian dalam dia ni dari sirip-sirip dia. So dari sirip-sirip dia tu dengan pembahagi antara minyak gearbox dengan coolant. So dua tu penting. Sebab kalau contoh bahagian dalam kita tak nampak, contohlah pecah ke, karat, kita tak jaga coolant, karat, bahagian dalam tu reput, bercampur minyak gearbox dengan air, tu yang buatkan gearbox tu masalah nanti. Sebab function untuk air cooler ni just control suhu untuk gearbox. Model-model yang pakai air cooler ni produk sekarang Asia, Beza, Myvi. Kalau contoh arus dia beza. Arus air cooler dia kat dalam radiator bahagian cap bawah. Kita pun dah nak siap bleeding, tinggal tunggu kipas pusing. So dah kipas pusing, alhamdulillah lah. Tinggal bagi kat owner je kereta. Lepas tu dia pun ada buat auto filter dengan minyak gearbox, 40,000. Auto filter pun dia pun tak pasti. Tapi kalau saya tengok minyaknya tak terlalu kotor, mungkin ada sekali 2 kali. Tapi disebabkan mileage 230 lebih, sepatutnya dah banyak kali ada tukar. So pentingnya maintenance untuk auto filter tu. So owner dah boleh standby untuk next appointment. Itu sajalah tugas saya hari ni. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel. Assalamualaikum. Bye bye.